Jika kita telang inguh ketika solat dan puasa, apakah hukum ia? Baik. Soalan pertama dari penanya, dia nak telang inguh ketika puasa ataupun solat. Apakah hukumnya? Setiap perkara yang membatalkan puasa, dia boleh membatalkan solat. Lepas kalau kita buka kitab-kitab fiqh dalam bab yang membatalkan semayang, mubtilatus salah, kita akan jumpa al-mubtil. Maksudnya, benda yang membatalkan puasa, dia membatalkan semayang. Maka kita kena faham hak puasa itu dulu. Apakah benda yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa ada beberapa. Nombor satunya ialah sengaja memasukkan sesuatu ain, benda lah, ke dalam rongga batin yang terbuka pada badan manusia. Berapa rongga terbuka pada badan manusia yang boleh menyebabkan batal puasa masuk sesuatu? Ada 4 rongga. Pertama, mulut. Kedua, hidung. Ketiga, telinga. Keempat, kemaluan. Jadi ambillah mana-mana 4 lubang itu, rongga itu, kita masukkan dengan sengaja, lebih pada sempadan batin, batal. Kalau mulut kat mana batinnya? Batinnya ialah halqum. Kalau kita belajar tajwid, kita akan jumpa bab huruf halak. Halak itu maksudnya huruf-huruf yang keluar makhrajnya daripada halqum. Ni, halqum ni halam qaf. Faham lagi? Halak tu halqum lah. Halqum ni kita sebut huruf yang kalau jumpa lepas pada nun mati dan tanwin tak boleh dengung. Nampak? Contoh nun mati man, min nun man. Kalau jumpa dengan huruf kaf, kita kena dengung. Mangka. Nampak? Kalau jumpa dengan huruf qaf, dengung. Mangqa. Tapi kalau jumpa dengan huruf halak, boleh tak dengung? Tak boleh. Contoh huruf halak, hamzah. Nampak? Hamzah. Okey? Hamzah ni. Jadi kalau man, amana, tak boleh dengung. Faham tak? Sebut tajwid sikit. Tak ada orang macam man, balik awal. Faham lagi? Lalah. Dia man amana billah. Terus kena sambung lalu. Tak boleh dengung. Faham? Kerana dia huruf halqum. Kat mana? Ambil jari, letak atas ni. Bila kita sebut dia gegar jari. Gegar jari. Aku. Jadi kalau kita ambil ayam, ubuh dalam mulut, dok sampai kat gegar ni, kat halqum, dok atas. Tu je nak kaya. Faham? Jadi, lain kali puasa, kat mana makanan mu siapa? Siapa celah gusi? Dok atas. Tu kan halqum. Siapa kat anak lidah? Bukan halqum, anak lidah tengah ni je. Faham? Halqum ni sini. Batu yang membatalkan puasa ialah bukan memasukkan makanan minuman dalam mulut, tetapi makan dan minum. Masuk makanan dalam mulut bukan makan. Makan dan minum apa? Telan. Menelan makanan, menelan minuman. Baru batal. Apa makna telan? Melepaskan sesuatu kepada halqum manusia. Ambil sesuatu, masuk pada mulut, telan lagi, melepaskan pada halqum, dia panggil makan. Kalau kita ambil nasi, bola mulut, kita kemang. Sebulan lebih tak telan, makan tak? Tak. Jadi bila telan batal. Sebab tu lepas luar pada halqum, ubuh dah atas. Contoh, Nabi kata kalau kamu berqamar dan mengambil air masukkan ke hidung, hendaklah kamu berlebih-lebihan. Maksudnya buat bersungguh-sungguh. Nampak? Baligh. Maknanya buatlah bersungguh-sungguh. Illa an takuna shaima, melainkan kamu dalam keadaan sedang puasa. Apa? Kalau kamu sedang puasa, jangan bersungguh-sungguh sangat berqamar. Apa? Takut tertelan. Jadi qamar tu air masuk dalam hidung. Dalam mulut ke luar? Ada orang qamar air luar? Mesti air dalam mulut. Air dalam mulut batal tak? Tak. Dah mana batal?
telang. Lepas tu Nabi kata, kalau kamu berkoma, ambil wuduk, balik. Nebang sikit, sungguh kan, banyak kan, koma kuat kan, kuat kan gitu. Supaya apa? Supaya bersih mulut kamu. Faham? Koma slow pun sunnah juga. Tapi balik maksudnya, nebang sikit. Lebihkan sikit komor kamu itu. Atau buat kuat sikit. Illa antakuna sa'ima. Melainkan kamu sedang berpuasa. Kenapa? Kerana kalau berpuasa, telang air batal. Tapi koma belum lagi batal. Faham lagi? Jadi illa itu bukan menafikan koma, menafikan balik mubalaghah tadi. Faham lagi? Itu mustasna dia situ. Jadi fahamlah yang membatalkan pada mulut ini, rongga mulut, ialah melepasi halkum. Itu yang dipanggil telan makanan, telan minuman. Lepas tu orang koma buduk, tak batal. Lepas tu orang gonyah gigi batal. Orang ni orang cabut gigi. Dia sakit gigi bulan Ramadan. Faham? Dia cabut, doktor cabut gigi dia. Dia cabut gigi doktor pun tak batal. Faham lagi? Kerana apa? Kerana bukan telang. Cabut buat keluar. Tak batal. Nah. Buruh gigi. Dah ada buih. Bubuh obat. Ada hak pakai ni pakai mesin. 90 ya. Aku beli dah. Dok tangga pun. Ada gambar Spiderman. Faham? Dak atas kau. Bini kita lagi dak atas tangan gigi. Gigi palsu. Faham tak? Muka comel gigi palsu. Jadi baik. Dalam semayang, kalau puasa ditelang nasi sengaja, sebutir nasi batal. Telang air sitik batal. Telang inguh batal ke tak? Dia benda yang dalam mulut kita daripada badan kita tak batal kalau kita telang. Tetapi kalau sudah keluar batal. Inguh sama dengan air liur. Air liur kita telang. Keluar daripada subuh, keluar telang, keluar telang, keluar telang, keluar telang, tak batal. Dia tak ludah. Dia kita ludah lebih baik daripada telang. Tak ada masalah. Tapi kalau kita keluar air liur, sejam keluar air liur, telang. Sejam lagi keluar air telang. Jadi daripada subuh sampai pada asar, pada hari garik, kat 30-40 kali telang dah. Contohnya. Atau 100 kali telang. Tak batal lagi. Bila tidak batal telang air liur? Syaratnya air liur itu duduk di dalam mulut. Kalau keluar daripada mulut, baru batal. Contohnya daripada pagi, bila ada air liur, dia bola kolek. Bila ada air liur, bola kolek. Bila kat garik dapat sekolek, dia telang balik. Gong, 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 gong. Batal. Itu bangang namanya. Faham? Tapi batal lah. Begitu juga air liur sudah keluar meleleh sampai kat dagu. Dia pun kokok ambil dengan sudu mula, seru, boh, telang balik. Kerana sayang lah. Barang rare. Faham? Dia pun telang. Batal. Kerana sudah keluar daripada zahir. Okey. Maka terjadilah dalam bab semayang, kalau dia telang benda yang di luar dah, batal. Inguh dia daripada dalam hidung, masuk dalam mulut, lepas tu telang. Tidak batal lagi. Cuma elakkan dengan sengaja. Tapi kalau inguh tubik daripada hidung, masuk pula lah mulut. Sebab dia nak sen inguh, ada retuk tua belah. Ni natu dia. Dia pun bahang ke mulut. Batal. Faham?